terima kasih Saudara Afian. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama kami malam ini yang ingin memperak tentang hukum hakam dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita nak mencanakan pengetahuan kita tentang hukum kepada satu perkara yang namanya kripto currency atau mata wang kripto yang berasaskan kepada kriptografi punya algoritma dan disupport oleh blockchain. Jadi mana-mana aset kewangan digital mesti dua rukun. Rukun pertama kriptografi yang ada dipanggil encryption punya teknologi. Yang keduanya adalah blockchain yang merupakan berasaskan pada distributed ledgers yang tidak boleh dirongkaikan dengan mudah, tidak boleh dihack dengan mudah. Dia macam hadis mutawatir lah bila ramai orang riwayat hadis tersebut. Jadi dia lebih kuat, dia punya reinforcement. Jadi mana-mana mata wang digital yang tidak ada kriptografi yang disahkan oleh pakarnya dan yang tidak berbentuk blockchain, ini tidak lagi sampai taraf kepada mata wang digital atau cryptocurrency. Apa hukum Bitcoin ataupun seumpamanya? Saya mungkinlah di kalangan ulama syariah Malaysia dan dunia yang mengatakan hukumnya harus mungkin 3-4 tahun yang lepas. Kemudian baru datang Syekh Nizam Yaakobi dan beberapa orang daripada Afrika dan juga seorang daripada United Kingdom, seorang Syekh United Kingdom. Jadi saya yang memulakan bicara tentang Bitcoin, dia mengatakan itu adalah harus dan boleh dibeli dan diperniagakan. Malah syarikat saya Amani Advisors diberikan komisen oleh Ethereum Foundation di Singapura, syarikat yang ada di Singapura untuk membuat kajian tentang Ether. Kita juga mengeluarkan foto yang ada dalam internet yang boleh di-download mengatakan Ethereum bukan Bitcoin sahaja adalah memenuhi syarat syariah yang boleh diperniagakan. Cuma pada pandangan saya dan juga syarikat saya, ulama-ulama yang beralam syarikat saya mengatakan Bitcoin ni, Ethereum ni dia bukan mata wang. Dia bukan mata wang. Pada pandangan kami, dia bukan lagi mata wang. Dia adalah komoditi yang berbentuk digital yang boleh digunakan sebagai mata wang. Dia panggil medium of exchange not amounting to currency. Okay. Dia adalah alat pertukaran untuk beli barang, services, beli buku, beli macam-macam menggunakan Bitcoin dengan Ether ni, tapi dia bukan lagi yang berbentuk mata wang. Ada hukum soraf, hukum forex, hukum-hukum yang bentuk mata wang. Dia macam kita ada kita pergi ke fun fair, kita masuk fun fair, kita beli coin kan, kita beli coin itu kupon atau itu bukan mata wang, tapi dia macam mata wang. Dia masuk dalam park tu boleh guna main rider dan sebagainya. Hanya laku dalam komuniti tersebut. Begitu juga dalam kontak mileage, kontak internet kapal terbang ada dapat point, itu juga adalah komoditi yang boleh diperniagakan, beli barang tu tak, kita boleh redeem barang, beli baju, beli perfume, boleh beli tiket kapal terbang pun kalau banyak kita punya point. Tapi dia bukan mata wang, tapi dia beraksi macam mata wang. Itu satu sifat yang cukup menarik. Jadi macam di Eropah, sebuah negara kita pakai stamp zaman-zaman dulu dikumpulkan di negara tersebut. Saya tak ingat stamp lama tu ada harganya. Itu 1860 1960 ada harga yang berbeza. Currency mereka ataupun mata wang mereka ada stamp di negara tersebut. Jadi ini satu aset yang perlu dikenal pasti oleh ulama syariah. Ada barang, ada mata wang, ada in between. Jadi pada saya secara tidak berlapis, saya mengatakan Bitcoin dan Ether dan segala jenis mata wang digital yang ada cukup syarat kriptografinya, teknologi yang cukup syarat dan juga blockchain yang dirantai-rantaikan, insya-Allah patuh syariah dalam konteks token tersebut. Adapun tentang IPO mereka keluarkan untuk disenaraikan, itu soal kedua. Kita tengok projek apa pula dia keluarkan IPO nak buat apa, itu soal kedua. Tapi token itu ataupun serial number 11125 tu boleh dibeli dan diperniagakan dan kena bayar zakat. I see. Macam mana dengan kadang-kadang ada juga pendapat yang mengatakan dia tidak patuh syariah, ia sama dengan Edward Ribawi. Mungkin Dato' boleh komen juga yang tu.
Kemudian kalau item ribawi, dia boleh diperniagakan juga. Macam mata wang pun item ribawi, emas pun item ribawi, betul tak? Gandum pun barang ribawi, beras pun barang ribawi. Ada syaratnya. Kalau barang ribawi dengan barang ribawi, kena secara tunai, secara spot. Jadi kalaulah dianggap sebagai mata wang ribawi ataupun barang ribawi, blok Bitcoin dengan Ether ini boleh diperniagakan dengan mata wang dolar, ringgit Malaysia, rupiah, dirham, tapi dengan syarat spot transaction. Dia tidak membatalkan sifatnya barang itu harus diperniagakan. Yang menjadi tuntutan adalah hukumnya kena yadan biyadin, hand to hand, kata Nabi Muhammad dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah bin Samit. Jadi, tapi bagi saya, dia bukan mata wang lagi, dia adalah barang.